Okay, Assalamualaikum dan selamat datang jumpa lagi dekat channel My Kat Legend ni. So hari ni bukan vlog camping lah. So hari ni saya punya daily vlog. Sekarang saya bersiaran dekat tepi Taman Tasik Taiping yang cantik. Sebenarnya kita orang dah boleh kata tiap-tiap bulan memang akan kerap ke Taiping ni. Sebab anak pun dia dah sekolah dekat MRSM Taiping. So Tasik ni dah banyak kali dah lalu, tapi jarang-jarang dapat singgah sebab busy kan. Tapi dia punya spot dia memang cantik lah. Sebab dia nampak view belakang tu, view Bukit Larut. Lepas tu dia punya landscape pun lawa. Ada punya dengan pokok pokok hujan-hujan ataupun rainforest tree. Pokok dia cantik. Nampak semua pokok lama. Memang lawa lah view dia. Cuma hari ni baru berkesempatan untuk shoot dekat sini, buat review sikit barang lah. So sebab kita pun stay dekat hotel depan ni je. So semalam dah shoot dekat sana dan ada macam satu pulau. Kawasan ni boleh kata semua tempat cantik. So pagi ni just cross jalan, nampak best bawah pokok redup ni. So kita set up lah simple macam ni. So set up pun simple je. Selalu kalau saya pergi mana-mana memang saya akan bawa benda-benda ni lah. Contohnya kerusi ni. Kerusi ni kerusi camping. Tapi sebab dia duduk selesa, bila simpan dia compact macam ni je. So senang bawa lah. Dia tak makan space banyak dalam kereta. Lepas tu satu meja lah. Meja dia pun kecil je. Yang ni memang senang digunakan. Just lipat kaki dia. Saya just nak letak barang-barang je. Letak barang-barang sikit-sikit untuk buat review. Lepas tu dia punya ni pun cantik kan. So kalau kita shoot dalam video dia nampak lawa lah. Dia punya mesh ni. Okay. Lepas tu macam biasalah, back mirror. Lepas tu back mirror. So benda-benda simple. Cuma kalau malam saya bawa lah lampu ke ataupun kipas. Kipas pun penting. Sekarang saya suka kipas daripada Yuli ni. Dia kecil je. Sebab kadang shoot macam ni panas kan. So kalau dah puluh-puluh, sejukkan badan, gunakan kipas lah. Tekan je. Angin dia laju, angin dia turbo. Tapi saiz dia kecil, senang bawa, dia tak berat. Okay, tu je lah saya punya kehidupan sekarang. Sebab sekarang memang banyak gila barang untuk review. Terutamanya barang-barang yang free lah. Semua sampel-sampel yang seller hantar ataupun company hantar untuk saya review, saya test. Biasanya kalau review pun memang saya akan select lah. Saya akan pilih barang-barang yang memang saya akan guna. Dan juga dia memang satu, harga dia mampu pilih. Dan juga dia function. Kalau barang yang merapu ke apa, memang saya tak ambil lah. Okay, tapi apa pun barang camping masih lagi keutamaan lah. Sebab kita orang punya background pun, saya punya niche content utama masih lagi camping. Dan juga travel, tapi saya akan selitkan jugalah barang-barang yang berkaitan. Okay, dan lagi satu, just nak update lah bagi yang korang belum tahu. Kalau korang tengok video ni dekat YouTube, kalau korang perasan dekat bawah belah kanan ni, dia akan ada satu button kecil. Dia akan tulis produk. Kalau video panjang, tapi kalau short, dia akan ada satu button lah. Sekarang ni dia ada macam satu gambar. Itu adalah button yang korang boleh klik untuk korang beli terus. So saya dah tak share dah link dekat komen ke apa. Korang check je dekat button ni. As long korang tengok daripada Malaysia, korang gunakan IP dekat Malaysia, korang akan nampak lah button tepi ni. Korang akan listkan lah macam barang tadi saya tunjuk. Saya akan letak dekat sini. Saya akan letak sini, korang beli. Dia akan beli dekat Shopee, tapi melalui program YouTube Shopping. Okay, so kalau korang beli melalui dekat link dekat dalam YouTube ni, sebenarnya kadang-kadang dia Shopee dia akan bagi extra voucher yang tak dapat kalau korang beli direct dekat Shopee lah. Kalau korang beli dekat video YouTube, dia akan bagi extra voucher, tapi dia bergantung pada TNC diorang lah. Bukan sepanjang masa ada. Korang check lah, kalau ada dapat harga murah, korang check out terus. Okay, so terima kasih lah pada korang yang dah support selama ni daripada dulu sampai sekarang, yang tak henti-henti. So kalau beli daripada button dekat tepi ni pun salah satu cara lah untuk support. Okay, sebab kalau korang beli, kita orang akan dapat sedikit commission lah. So itu sebab saya pun memang dah full time buat content. Jadinya itulah saya punya cara cari pendapatan. Okay, sekarang pun dah pukul 11 lebih. Saya pun dah nak check out hotel je lagi. Lepas tu nak balik ke Selangor lah. Dekat rumah pun sebenarnya banyak lagi barang tak review. Yang tu tadi baru sebahagian. Okay, itu je lah video simple daily vlog kali ni. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video kaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.